Teknik bina keyakinan diri dari dalam. Ramai orang nampak yakin di luar, tapi dalam hati penuh ketakutan. Sebenarnya keyakinan diri yang sejati datang dari dalam, bukan dari pujian orang, bukan dari rupa atau harta. Hari ini, saya kongsikan teknik mudah untuk bina keyakinan diri berasaskan iman. Keyakinan diri bukan bermakna anda rasa hebat, tapi anda tahu siapa anda, apa matlamat anda, siapa tempat bergantung sebenar anda. Islam ajar kita, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Keyakinan diri, hasil hubungan yang kuat dengan Allah, tambah kefahaman tentang diri sendiri. Teknik bina keyakinan diri dari dalam. Berikut 3 teknik mudah, insya-Allah. Pertama, kenali nilai diri anda. Ambil masa tulis. Apa kekuatan saya? Apa nilai yang saya bawa dalam hidup orang lain? Bila anda tahu nilai diri, anda tak goyang bila orang merendahkan anda. 2. Ulang afirmasi Islamik harian. Contoh, saya berani kerana saya bersama Allah. Saya yakin rezeki saya ditetapkan oleh Allah. Ucap selepas solat dan sebelum tidur. 3. Berani bertindak kecil setiap hari. Keyakinan dibina bukan dalam kepala, tapi dalam tindakan harian. Contoh, bercakap depan cermin. Buat panggilan yang anda takut. Berkongsi pandangan di tempat kerja. Setiap tindakan kecil, satu batu bata membina tembok yakin anda. Penutup kekuatan yakin kerana Allah. Bila anda yakin dari dalam, anda tak perlu lagi pengiktirafan luar. Anda tahu anda tak kesorangan. Anda ada Allah. Dan bila anda percaya padanya, anda mula percaya pada diri anda sendiri. Doa Nabi Musa AS. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkan urusanku, dan bukakan lidahku agar mereka faham kata-kataku. Surat Taha 25 hingga 28. Gunakan doa ini setiap kali anda rasa rendah diri. Insya-Allah, anda akan mula nampak perubahan dalam cara anda berdiri dan bertindak. Suka video ini? Klik like, subscribe dan share kepada sahabat anda.